Tengok guys, kulit dia besar kan. Bismillah. Kita makan. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Loh, nanti sini tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Apa kata affordable? Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dung-dung-dung. So, siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh pilih YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So, hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan fish skin daripada produk KKNY. Inilah kali kedua aku makan produk KKNY. Sebelum aku pernah makan satu egg penyet. So kau boleh tengok video kat sini. So memang sangat sedap lah tu. Kali ni kita nak makan KKNY Pixel fish skin pula. Ni dia. Harga dia sepaket ni RM10. Tak tahu kalau macam sekarang, sebab dia kan ada harga promosi. Macam tu aku beli memang ada harga promosi. So tak apa, kita promosi lagi. Jom kita buka, kita review benda ni macam mana, sedap ke tak. Tengok guys, besar-besar kulit dia. Bau pun sedap. So jom kita try. Ni dia. Try macam mana, rasa dia sedap ke tak. Tengok guys, kulit dia besar kan. Bismillah. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kulit ikan dia. Ini yang kedua pula. Ini first time aku makan fish skin. Memang sangat sedap. Rasa dia macam ada pedas sikit. And masin tu ada lah. Memang sedap bagi aku. Ni pula kita makan. Sebab kalau kita tahu kan, fish skin kan kadang-kadang memang mahal. Pada Cik B punya fish skin pun aku tak try lagi. So kalau aku dah ada duit, nanti aku try makan yang Cik B punya. Memang crunchy fish skin ni. Aku dah makan dah fish skin daripada KKNY. Memang sangat sedap. Kalau kau makan dia memang sangat manis. Orang kata kulit dia memang sangat best lah. Rangup. So aku rasa setakat ini konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku kepada orang lain. Kalau boleh bila YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan.